Assalamualaikum guys, lama kita tak buat video dan Amber ni pun lama sangat mendiamkan diri kan. Untuk tahun 2025 ni akhirnya dia keluarkan, inilah dia ura-ura tu, RG557. Okay. So korang mesti tanya-tanya kenapa sebelum ni saya tak beli pun RG556. It's actually because I was waiting for RG557 sebab at the end pada penghujung tahun 2024 tu kita ada dengar dan baca berita yang Anbernic nak keluarkan produk Android yang terbaru dengan chipset yang terbaru. So, jom kita unbox dan kita akan tengok detail lagi pasal benda ni. Okey, inilah dia rupa dia. Okey, sebelum tu saya nak cakap siap-siap. Saya pun sebenarnya saya dah buka dah. Saya dah letak screen protector semua. Sebab saya nak test tengok, tak sabar sangat guys. So, kita nak tunjukkan ke orang. Ini rupa box dia. Nampak ni. Simple je. Masih sama. Dia gunakan hard box kat sini. Memang keras. Tapi ada shiny dekat sini. Tulisan RG557. So, kalau kat dalam dia korang akan dapat as usual, dia akan bagi balut dalam plastik. Kemudian dia akan bagi protection pad kat sini macam EVA foam yang sangat tebal ni untuk device ni. Kemudian kat dalam ni saya dah letak dah, which is dia punya screen protector. Dia bagi jenis tempered glass And then ada user manual dan juga as usual dia punya USB Type-C cable untuk charging ke apa semua. Kita nak tengok kepada device tu sendiri. Okey, inilah device dia. Sorry kat bahagian ni saya letak tempered glass kan. Tangan saya ada bekas habuk sikit. So, dia ada kesan dia dekat dalam tu. Saya malas nak ubah balik. Anyway, tempered glass yang dia bagi tu sangat-sangat tebal. So, korang boleh tengok kat sini. Asalnya dia macam screen dia macam dalam sikit. Bila kita letak je tempered glass, automatic dia terus sama level dengan body dia. So, kalau korang akan tengok kat sini, dia katakan device ni dia ergonomic. Ergonomic design. Kenapa dia kata ergonomic design? Ergonomic design tu sebab saiz dia untuk semua tangan rasa sedap bila dipegang. Macam saya tengok-tengok tangan saya memang sangat besar. Saya pegang ni pun saya rasa macam, okay, not bad jugalah kan. Okay, bercakap pasal design luar bentuk fizikal. Sebelum kita cerita pasal otak dia apa semua kan. Device RG557 ni didatangkan dengan dua color, which is color putih dan juga ini color purple transparent. However, transparent ni adalah jenis clear macam ni. Berbanding dengan RG406H dulu tu, dia jenis macam ala-ala matte. Dia bukan glossy clear macam ni tau. Dia matte. Dia juga color transparent purple juga sama. So, untuk kali yang ni korang akan nampak dia lagi detail lah. Lagi clear dalam tu. Otak-otak dia apa semua ni. Okay, so on my first impression waktu saya buka kotak tu, saya pegang tu, saya rasa okay, sedap lah pegang ni. Although ada a few things yang saya nak komen jugalah kan. Tapi lagi, tak apalah. Biasalah kita dah belanja duit, so kita ada komen good and bad. Dekat bahagian bawah ni ada audio jack, USB Type-C untuk charging dan juga kalau kata korang nak connectkan untuk display. Yang ni, okay, ini apa dia? Ini dia buat cover untuk korang letak SD card. Macam saya dah letak siap-siap dah SD card. Kalau banding dengan device RG406H dulu, SD card dia korang just letak macam tu saja. So, ini adalah air. So, dia akan tarik. Dia adalah dia punya cooling system ni yang dia akan gunakan kipas ni untuk push out. So, kalau kata korang main game yang heavy, macam device Anbernic yang sebelum ni pun lah. Device yang game yang heavy, lepas tu korang on high power mode, memang akan bunyi kipas. Korang akan rasa sikit. Tapi yang ni saya perasan lah, yang ni taklah se-noticeable sangat macam yang sebelum ni. Okay, in terms of button semua, jom kita tengok. Dari segi joystick, dia buat kelainan sikit kan. Sebab dia kata joystick ni, dia guna, nama dia panjang tau. High Resolution Anti-Magnetic Interference Capacitive Joystick with Non-Magnetic Inductance. Leading to joystick revolution. Dia kata, yang ni dia buat macam satu pembaharuan yang sangat-sangat. Dia bagi higher precision. Dia tak ada nak ada joystick lari sana sini ke apa ke. Dekat tepi dia pula ada 16 color RGB. Dia bukan lagi warna putih Kalau dulu RG556 dia warna putih saja. Yang ni dia ada RGB sama macam RG406H saya yang sebelum ni. Dia punya joystick korang akan nampak dia kecil sikit. Dia kecil sikit dan size dia sebenarnya lebih kurang je dengan RG406H. Cuma RG406H dia besar sikit, nampak perbezaan dia. Nanti saya akan buat video lagi detail lah untuk tunjukkan perbezaan di antara RG406H dengan RG557. Saya tak ada RG556, so saya tak boleh buat perbezaan lah. So dia kecil sikit. So adalah nanti saya akan komen lagi. Button dia pula, dia diguna conductive glue. Conductive glue ni saya tak pasti macam mana. Mungkin dia macam conductive rubber tau. Dia bila kau tekan tu memang rasa sedap. LB dengan RB dia guna micro switch bahagian atas ni, nampak tu? Dia bunyi tu.
Korang akan dengar bunyi dia. Dan pula bahagian LT dan RT dia guna Hall Linear Trigger. So accurate lah feedback dia. Kalau kata korang main game lah kereta ke apa ke, tekan minyak tu, kalau tekan sikit. Tak tekan terus lah. Tu. So dia dah pre-install siap-siap dah. Nampak tu. Dia clear sangat-sangat. Sebab skrin ni AMOLED memang sangat cantik. Dia dah pre-install siap-siap dah semua emulator dalam ni. So korang boleh just download je semua benda tu. Tak ada masalah. Kalau korang ada emulator lain yang korang nak guna, yang dalam beta lagi ke apa ke, korang just install je dalam ni. Now kita nak cerita pasal otak dia. Otak dia memang sangat-sangat menarik guys. Saya cerita kat awal. So kita akan start dengan otak dia, which is the CPU. Otak dia didatangkan dengan Dimensity 8300 processor. Kalau sebelum ni dia guna Unisoc Tiger T820. Tapi kali ni dia upgrade terus guys kepada Dimensity 8300. Dan Antutu score, tak silap saya, dia kata waktu beli tu, dia kata dalam lebih kurang 1.25 juta poin lah. Dan dikatakan juga, dia boleh support semua platform game yang ada emulation dengan boleh kata smooth, tapi ada certain game yang mungkin tak boleh main betul-betul elok. Sebabnya atas kapasiti emulator tu sendiri. Dia boleh juga macam kalau device yang sebelum ni korang boleh main Switch, boleh main Vita, boleh main PS2. Tapi kalau heavy game, especially macam God of War ataupun game-game yang memerlukan grafik yang tinggi, mungkin dia akan start lagging. However, on this device ada increase dia punya performance lebih daripada 30%. Even kalau kata korang main game Android pun, sekejap lagi saya akan tunjuk, memang akan rasa improvement tu. Skrin pula, dia menggunakan skrin 5.48 inci guys. So ada kat sini ada beza lah. Dia menggunakan 5.48 inci AMOLED. AMOLED Sorry, kamera saya ni bila dia tengok benda skrin ni terlalu cerah, dia akan lagi reducekan dia punya background tu. Tapi skrin dia memang cerah gila guys. Ni kita setting pun taklah terlalu super cerah sangat. Kat sini je. Kalau sini pun dah cerah dah. Memang lawa lah AMOLED ni. Kalau kata kita buka sampai habis-habisan tu, korang boleh nampak yang skrin dia tu memang berkilat cantik. Dia memang menggunakan OCA full lamination, multi-touch as usual lah kan. 1920 1080. Dia punya resolusi dia. Screen ratio dia menggunakan 16:9. Macam korang tengok TV lah. Color ni memang bright. Gambar dia memang nampak very very crystal clear guys. So bagi saya, dia punya display dia tu memang sangat-sangat terbaik. Kalau banding dengan phone saya yang lama pun, saya rasa macam skrin dia ni memang terbaik lah. Dari segi otak dia pula guys, didatangkan dengan Android 14. Macam baru. So korang boleh install banyak-banyak device yang banyak-banyak application, banyak-banyak software yang memang support Android yang terbaru ni. Kalau kata korang tak nak guna Android, tak nak guna secara manual, as usual macam device-device Android yang lain, dia ada RG button ni. RG button ni untuk kita buka. Nampak ni? Ini Anbernic punya lah. Korang boleh tukar dia punya design theme apa semua macam video-video saya yang sebelum ni. So kalau kata korang memang dah pernah guna device Anbernic, memang korang familiar sangat-sangat lah benda ni. Korang akan tahu yang dia menggunakan high speed fan dan heat pipe. Lama. Cerita memang gebang kau-kau kan. Tapi memang dia gunakan fan kat sini. Dan kalau kata quality fan dia ni, saya suka tau. Sebab apa? Ni RG406H saya yang saya dah guna sangat-sangat lama. Kalau certain device, kalau dia fan ni, dia akan makin lama dia makin slow. Lepas tu akan ada lubang-lubang habuk lah apa semua kat sini. Akan ada karat ke apa. Tapi untuk sistem Anbernic saya tengok kan, memang tak ada apa-apa. Nampak brand new. RG406H ni, anak saya boleh kata main almost every day. Sebab dia suka. Dia suka main Android ni daripada main dalam phone. Sebab ada semua ni. Ada button fizikal ni. So kita boleh tengok kat sini. Dia memang dia bagi stability apabila heat. Especially bila korang dah ada Dimensity kan. So korang takut nak main game yang lagi power. Mungkin takut lagi panas. So dia ada otak dia kat sini. Dia ada auto set fan boleh. Kalau nak set manual pun boleh, tak ada masalah. Bateri dia pula pada 5500 mAh. 5500 mAh ni boleh tahan lama. Especially kalau kata korang main retro game biasa. However, kalau kata korang main game contoh Switch ataupun Vita, game-game berat,
korang on pula high power mode, korang on every single thing semua high, memang korang akan nampak bateri tu akan kurang cepat sikit lah. Kalau tak, dia boleh tahan dalam lebih kurang 8 jam korang main game. Dan yang paling best, untuk charging dia support 27 watt fast charging. So dia akan keluar gambar nanti, dia kata rapid charging guys. Tu memang best. Selain daripada otak tadi yang kita kata menggunakan Dimensity 8300, dia juga datang dengan 12GB RAM guys. 12GB RAM. Kau percaya tak? Handphone saya yang ni pun hanya 8GB RAM. Yang ni 12GB RAM. Memang kau lah guys. Memang betul-betul dia nak pastikan super smooth every single thing. Selain daripada korang boleh wireless screen projection kepada TV menggunakan Android Cast, korang juga boleh guna DisplayPort output kat sini. DisplayPort tau. Di USB-C selain daripada charging, boleh guna sebagai DisplayPort dikeluarkan tapi kepada 1080p je lah. Kalau wired pada TV ke monitor ke. Untuk connection Bluetooth pula, korang boleh, dia menggunakan 5.3. So, korang boleh connect ke Bluetooth device. Contoh kalau korang nak connect ke controller, ke headphone. Macam saya ada controller Bionic. So, saya boleh guna kat sini. Apa yang best dia, bila ada controller Bionic ni, contoh kalau saya pergi hotel lah kan. Hotel tu ada Android TV. Saya akan letak je connect ke sana, ke TV. Kemudian saya akan play menggunakan controller ni sambil kita sandar kat kerusi ataupun katil. Sambil relax je kan. Okay. Kemudian dia juga menggunakan Wi-Fi 6 online play dan ada juga Moonlight Streaming. Di mana korang boleh main game-game yang AAA apa semua daripada PC. As long as PC korang power. PC saya tak cukup power. Saya tak boleh lah nak main game-game Black Myth ke apa yang terlalu besar tu kan. Kemudian dia ada 6-axis gyroscope sensor. Dia ada vibration motor juga kat tepi ni, akan bergegar. Kemudian dia ada real-time feedback. So, high fidelity stereo speaker apa semua tu perkara biasalah. Semua korang dah tahu dah pasal benda tu. Saya lupa nak cakap juga. Untuk micro SD card dia support sampai ke 2TB. Tapi macam saya hanya guna 400GB. Sebab otak dia dah datang dengan 256GB ROM. Dan juga 12GB RAM. So 256 tu dah cukup laju dah. Dah cukup besar dah. Saya tambah lagi 400GB pun dah penuh dah sebenarnya. Dah tak tahu dah nak install apa. Sebab mostly game saya akan letak, saya dah tak siap-siap dah ROM-ROM dalam ni. Kemudian untuk 256 tu saya just letak game-game yang saya download direct daripada Play Store. Yang saya install direct, game-game Android. Game macam biasalah. Boleh support up to Switch. Tapi until now, sampai saya record video ni, belum ada lagi PS3 emulator untuk Android yang dah stable. Ada tapi beta. So saya tak boleh test dalam cerita ni. Sebab ada dalam discussion yang kata device ni boleh main PS3 emulator. However, saya tak boleh test. Minta maaf sebab saya tak jumpa lagi yang betul-betul stable yang saya boleh guna dan boleh install dalam device ni. Okay, sorry kalau tak over clear sebab kamera saya ni dia gila sikit. Tengok dia sensor ni. Okay. So, korang tengok betapa smoothnya kalau kita nak change kat sini. Tengok, kita nak swipe ke next page pun okey sebab dia menggunakan 12GB RAM dengan Dimensity 8300. Super powerful lah. Kalau korang tanya kenapa Dimensity memang dah lagi murah. Membuatkan dia lagi murah. Tapi, all in all, harga dia lagi mahal sikit lah daripada RG556. Obviously, dengan all this upgrade. So, now kita nak tengok punya detail. So, kat bahagian atas ni sama saja. As usual, normal Android. So, kat sini ada Bluetooth. Korang boleh on dengan off. Internet. RG launcher boleh on. Bila korang tekan button RG itulah. Key map. Key map ni penting untuk especially kalau kata korang nak main game Android. Dia dah datang dah dengan macam device-device lain. Korang boleh pilih game yang mana-mana dan korang boleh ubah sendiri layout dia. Kat sini adalah CPU. Korang boleh on high mode. High mode ni dia akan keluar fan tu laju sikit. Kemudian dia akan extra juice power tu dia akan tarik. Night light ni kalau kata korang tak nak sakit mata bila malam-malam main. As usual macam device-device yang lain juga ada. Ini NS mode untuk button. Screencast juga boleh. Screen record pun boleh juga. Korang boleh record screen. Ada airplane mode, do not disturb dan ambient light marquee. Okay, ambient light ni adalah yang ni. Nampak tak tu? Ini adalah ambient light tu. Okay, kita tutup sini. So, ini kita buat dalam bentuk marquee, kita tukar color. Kita boleh juga jadi rainbow saja. Apply. Tengok, dia tukar color macam ni. Dia tak berpusing. Yang ni pun boleh juga.
Atas korang nak tukar macam mana. Dia bukan dah lagi lampu putih semata-mata. So, dia dah install banyak sangat emulator yang ada kat sini. So, all in all, sebagai penutup saya cerita pasal ni, ada kebaikan dan keburukan dia adalah, jom kita sembang. Kebaikan yang pertama, dia ergonomic design, pegang sedap, saya sangat-sangat puas hati macam tu. Okay. Yang kedua punya kebaikan, dia punya otak dia, Dimensity 8300, way better daripada Unisoc T820. So, dia boleh main game Switch dan juga game-game PS2 dan PS Vita yang dulu saya main agak lagging. Main kat sini, dia smooth. Daripada FPS sangkut 15, 18, terus boleh naik sampai ke 40, 50 FPS. Kemudian, dia punya joystick dia pun memang sedap, smooth pergerakan dia. Button pun lembut, elok nak tekan. Skrin cantik, AMOLED. Itu memang semua yang bagi saya A+. Tetapi, dalam kebaikan mesti ada juga keburukan. Okey, keburukan, dia ada kelemahan dia. Sebab Embernic ni saya tak tahulah. Setiap kali dia keluar satu device, dia akan improve sikit. Dia sentiasa tinggalkan sesuatu pembaharuan. Dia macam dia test satu benda. Kan? Jadi untuk yang ni adalah, yang saya kurang sikit gemak adalah dia punya, ni nampak ni. Analog button dia ni, berbanding dengan lama saya suka ni lagi. Biarpun dia ada besar, tapi dia ada feeling. Dia ada macam texture sikit tau korang nak tekan tu. Kalau untuk yang ni, nampak dia macam terlalu plain. Nampak? Dia kosong sangat. Second, saya haraplah joystick dia ni lebih besar sikit, tinggi sikit dan lagi luas. Sebabnya okey termasuk dengan button ni. Saya nak lagi luas sikit dia kan. Sebab dia sama je button ni. Size dia. Cuma is that, bila dah device ni besar, saya harap macam button ni lebih besar sikit lah. Bukan apa, tangan saya besar. Untuk orang yang tangan kecil tak ada masalah. Memang dia suka sangat-sangat lah ni. Bila tangan saya besar, kalau boleh saya nak tukar benda ni ke besar sikit. Bila korang nak bergerak, nak tekan button ni, kalau ada button ni lagi besar, korang takkan tertekan 2-3 button lah. Tapi sebenarnya tak ada masalah game nak main kalau kata unless korang main game fighting. Mungkin isu tu akan ada. And the rest saya rasa tak ada apa sangat. Mungkin dia punya ni. Saya sebenarnya agak kurang berkenan dengan crystal clear. Macam ni. Sebab dia terlalu clear. Terlalu clear. Saya rasa macam terlalu clear lah. Saya lebih suka macam ni. Dia lebih matte sikit tau. Dia tak adalah nampak ni. Bukan apa takut kalau tercalar ke apa ke. Tapi setakat sekarang ni, bau-bau berapa ni, tak adalah rasa nak tercalar ke apa ke. Kalau yang ni, kalau tengok saya dah pakai lama pun, anak saya pun dah letak sana sini lah. Tak ada apa lagi. Kita test game solo level. Mantap lah game ni. Untuk Android. Grafik kita buat high Okay, ini pula kita test menggunakan Epic Game, kita main game Fortnite. Yang ni bukan kita stream from PC, yang ni kita install direct Fortnite dalam ni Embernic RG557. Dan grafik dia boleh kata mungkin pada keadaan low dengan medium sikit combination dia. Bila saya tengok setting dia, saya set auto je. Aduh, pergerakan movement pun smooth. Korang pergi sana sini pun cantik, okey je. Inilah dia pula Super Mario Odyssey. FPS dia pada 39-40 lah. Depends pada pergerakan korang lah. Tengok, agak smooth gini. Compared tu yang tadi tu, sebab memang ada isu dengan Yuzu. So game ni tak ada masalah apa. Nak look around pun okey, smooth, laju je. Ini game Persona 4 Golden daripada PS Vita. Memang sangat sesuai sebab skrin panjang elok. So nak main game PS Vita memang sangat best. Game PS Vita dengan PSP memang dia kata antara yang terbaik lah untuk kita main. Dia menggunakan emulator Vita 3K. However, untuk Vita 3K korang kena pastikan betul-betul korang tengok
game apa yang betul-betul compatible. Yang tu memang satu kelemahan untuk emulator. Sebab emulator Vita 3K ni masih lagi macam boleh kata apa, beta jugalah kan. Okay, Persona 4 Golden ni antara game yang memang smooth main dekat device ni. Dan untuk emulator Vita 3K pun memang okey lah. Grafik dia korang boleh adjust sendiri dekat setting dia. Next, kita nak try game Sony PSP. Okay, kenapa saya nak try game PSP? Sebab nak tunjuk kat korang. Screen panjang lagi best main. In comparison to this RG406H untuk 5G. Dengan size 5.48 inch ni memang sangat sesuai main game ni. Yang antara game favourite saya yang memang saya akan main dekat semua platform Android saya. Okay, so kita try Devil May Cry 3 untuk PS2. Kalau sebelum ni, the game Devil May Cry dekat device yang sebelum ni memang lagging. Untuk kali ni korang tengok memang sangat smooth. Tak ada masalah dah. Sedap tu. Ni kita kena connect ke TV ni, bersedap ni. Okay, ini game Nintendo Wii Tatsunoko vs Capcom. Macam biasa saya akan test game-game yang berat saja. Game-game ringan tak perlulah nak test pun. Sebab korang mesti nak tengok kan apa keupayaan sebenar dia. Okay, kalau korang nak main game 3DS pula, so ada beberapa choice lah. Macam ni kita on overlay, kita on screen yang macam ni, besar atas, kecil bawah. Ataupun korang boleh susun balik di mana korang boleh buat half-half. Half-half di mana setengah kat sini, kiri, setengah kanan. Yang tu semua depends on your setting lah, yang mana korang punya preference. Yang best dia sebab dia touchscreen kan, so korang boleh gunalah semua ni. Dan as usual, 3DS memang smooth lah. Semua game-game yang kecil-kecil, yang lama-lama semua retro betul-betul ni memang smooth, takkan ada masalah untuk korang main. Except kalau kata game-game baru macam game Switch, game Vita, PS2, yang mana emulator tu sendiri ada problem. So korang make sure check dengan semua emulator tu dia punya compatibility list, game apa yang okey. Bukan untuk problem device, tapi problem with the emulator. Dan sebelum saya terlupa, Amber Nick kali ni dia dah pre-install RedCell HK untuk korang download game, nak download ROM apa semua. Katalah korang tak ada gig ROM tu, download je dalam ni, ada siap dah. So anyway guys, kalau kata korang nak beli, ada link saya letak kat bawah tu. Link tu adalah link direct ke official store. Ni saya pre-order, diorang pujuk boleh pre-order, Alhamdulillah. Okay, right. So harga dia memanglah lebih sikit, to be honest memang lebih sikit. Banyak juga lebih sebenarnya, tapi korang kena ingat, korang pay for the difference. You get extra power, extra performance, extra battery, battery, extra RAM. Korang boleh main game dan sangat-sangat smooth berbanding dengan yang sebelum ni.